Setiap kali matahari mula terbenam di Sungai Melur, suasana di situ bertukar jadi lain macam. Air sungainya yang tenang tiba-tiba terasa seolah menyimpan sesuatu yang menunggu. Dulu kawasan itu memang popular untuk memancing. Tapi sekarang, bila senja menjelma, tiada siapa yang berani dekat. Semuanya bermula 2 bulan lalu. Seorang pemancing bernama Pak Dola, orang tua yang tak pernah percaya cerita hantu, pergi memancing lewat senja. Orang kampung dah pesan, Pak Dola, jangan memancing waktu azan maghrib. Sungai tu tak bersih, tapi dia cuma ketawa. Petang itu, ketika langit mula jingga, Pak Dola duduk di tepi tebing. Air sungai nampak berkilau, sunyi, hanya bunyi cengkerik mula bersahutan. Tiba-tiba, jorannya bergerak, ditarik laju. Dia teruja. Tapi bila ditarik naik, bukan ikan yang muncul. Sehelai kain kafan basah, masih berbau tanah. Dan di tengah sungai, kelihatan satu jasad berbalut kafan terapung tanpa tenggelam menghadap ke arah Pak Dola. Wajahnya hitam legam, matanya ternganga dan mulutnya senyum. Tapi senyum itu bukan senyuman manusia. Pak Dola menjerit, lari lintang pukang, tak sempat cabut joran pun. Sejak itu, dia terus demam panas seminggu dan matanya sentiasa merenung kosong ke arah tingkap, seolah-olah masih melihat sesuatu dari arah sungai. Sejak kejadian itu, ramai yang mula bercerita. Ada yang nampak kain kafan terapung selepas maghrib. Ada yang dengar bunyi kain diseret di atas tanah berhampiran tebing. Dan yang paling seram, ada yang ternampak pocong berdiri di tepi jambatan lama, merenung ke bawah dan hilang bila ditegur azan. Penduduk lama kata, itu roh seorang lelaki yang mati dibunuh dan dicampak ke sungai bertahun dulu. Mayatnya tak pernah ditemui. Kain kafannya hanyut, terapung. Dan setiap malam senja, pocong itu bangkit mencari siapa yang berani menjejak tempat dia ditinggalkan. Dan sampai hari ini, jika engkau ke Sungai Melur waktu senja, berdiri diam di tebing, kau mungkin dengar bunyi tapak kaki melompat atas daun-daun kering, perlahan-lahan mendekat, dan kau akan lihat, di atas air yang tenang, satu sosok putih terapung tanpa arah, memandang terus ke arahmu.